Ni, Assalamualaikum. Hari ni hari terakhir kami di Bandung. Hari keempat. Hari keempat kita ya di Bandung. Bandung ni hari keempat ya. So nak balik dah. Kami akan menaiki van terus ke Jakarta. Kami tak naik kereta api Wush ke kereta api Panoramik ke. Kami naik van sebab barang terlalu banyak nak naik train. So kami dah ambil supir ni terus ke Jakarta. So on the way nak pergi ke Jakarta, kami singgah Kartika Sari. Dah beli dah dan kami singgah di Tiga Rasa untuk shopping krepek-krepek. Antaranya famous of course lah, apa nama tu, emping melinjo. Ni ada macam-macam perisa dodol ya. Ni semua dodol macam-macam perisa. Dia dah pack macam ni. Dia pun ada jual bagel lain juga. Ni melinjau yang dah goreng. Perisa biasa, manis, pedas. Ni apa nama tu, tempe. Sana tu yang belum goreng. Ni yang ada lagi dalam dia tiramisu lah apalah. Tiga Rasa. Ini semua dodol ya? Ya, kalau ini wajib. Oh wajib? Ya. Wajib pakai gula merah? Iya, gula merah. Iya. Berapa ni? Kira berapa ni? Sama, 80.000 1 kilo. 80.000 1 kilo. Boleh Boleh beli kurang daripada 1 kilo kan? Boleh, Ini apa? Ini dodol. Iya, dodol buah. Dodol buah-buah. Ni buah apa? Buah nanas, melon, strawberry sama anggur. Ini pun dodol. Iya, itu jenis susu. Hah? Jenis susu lebih manis. Susu manis. Ni pun macam-macam perisa lah. Raja Seronok. Kita dah pergi Kartika Sari. Kita dah pergi beli krepek-krepek sikit. Dan terjebak lah beli bag leather. Tu Mak Wah pakai jaket leather. Wah, tengok jaket leather Wah. Tengok jaket leather. Jangan tanjak ya, ni bulu biri-biri. Bulu biri. Kulit kulit biri-biri RM300,000. RM300,000. RM90. Tak sampai RM80. Koma original. Ni Syafiq beli beg laptop kulit. Beg laptop kulit dia buka RM850,000, dapatlah tawar RM700,000. Jadilah RM700,000 dalam RM200 lah. Okey lah, beg laptop dia cantik kualiti lah. Jadi sambil-sambil tu kita perkara. Emon dulu. Emon. So hari ni adalah hari akhir kita. So Emon nak bawa kita balik ke Jakarta. So kita di dalam van sekarang ni. Kita apa-apa persembahan untuk hari pertama kita. Mama cik mana hilang? Serayu. Tengok. Van kita penuh di belakang. Lambat semua. So tu saja. Assalamualaikum kawan-kawan semua. On the way nak balik ke Jakarta, nak balik ke Malaysia. So daripada Bandung kita naik van terus ke Jakarta. Sebabnya tengoklah nak naik train macam mana. Mereka kaki-kaki lah. Memang tak boleh nak naik train. Mampus barang penuh. So kami ambil van ni terus ke airport Jakarta. InsyaAllah flight kami malam, pukul 8 malam. See you in Malaysia InsyaAllah. Mendapatkan untuk kereta api Wush. Lagi apa
apa Pak? Di kiri kanannya Pak. Kanannya ada hutan belantara. Tidak ada yang menarik. Kita berhenti rehat dan semayang, makan di R&R. Dan surau tempat solat dia orang semua bertangga. R&R tadi pun besar masjidnya, bertangga. Ni pun bertangga juga. Dona Tabah. Ada McDonald. Ada macam-macam lah. Sudah perjalanan kami 6 hari, 2 hari Jakarta, 3 hari Bandung. Sekarang kita berada di bahagian pelepasan lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta. Kami baru je sampai, naik van tadi. Nah, sekarang kita nak pergi check in terus, masukkan barang-barang kita. Okey, ni semua masing-masing dengan troli masing-masing. Ni airport ni dikenali sebagai Terminal 3 sebab dia ada lagi satu airport ya. Airport Abdul Halim apa. So memang airport ni sangat besar airport baru. So kami nak sorting sekejap barang. Airport ni tak masih dalam construction dah. Tu. Belah sini pun ada construction lagi. So kita orang dah siap semua, nak check in je lah. Bye bye Jakarta, bye bye Bandung, bye bye Indonesia. Ada rezeki, panjang umur, diizinkan Allah, diberi Allah kesihatan yang baik ke lapangan. Kita datang lagi insya-Allah.